81. 80. Standby jarum masuk. 1 2 lari. Okey. Apa? Dalam ni. Right. Okey. Alamak tinggi ya. Kalau awak dapat pancing buoy tu, awak bawa dia keluar tu. Ini apa problem ni? Ini surah lubang. Ini sudah sakit lah. Oh, dia mula ada buka ah. Oh. Saya cakap sama bos minta ini pistol baru lah. Ini Dia cakap sama bos, saya punya pistol sudah berapa kali bocor lah bos. Depan tak ada angin, dalam belakang juga ada keluar. Okay, sekarang kita ada masalah. Ada dahan mati kat atas. Kena seal dulu tempat ini. Ma. Oh, sini. Sini. Okey. Jangan kacau orang. Oh, lencun dah ini. Oh, dia ada pokok. Hujan bos. Sini ada payung lah Baik. Sini ada payung. Tidur. Hujan dia buat hal lah. Hujan dia ngantuk lah. Kita nak bagi makan yang tu. Jom naik atas sikit, boleh dekat-dekat. Dia dah sampai dah. Wow. Budak ni last makan bila? 2 minggu dah. Aku akan tangkap. Aku akan pegang kepala. Kau uruskan badan, mandi, basuh. Nanti dah sudah mandi semua, kita lap moncong dia atas bawah, baru kita tip. Okay. Tukar tangan, kanan masuk. Alright. Okay, now, aku bagi badan, aku pegang kepala. Dalam ni? Right. Uruskan. Boleh tak? Naik kau. Kan kau akan pusing in between hidung dan mata. Kan okey, cantikkan dia, selotip tu pastikan dia kena pada semualah, tergamlah. Sangat tu. Cuba tengok yang tepi. Ini. Sekali. Susah lah. Lagi sekali. Ya, okey. Macam tadi, start pada atas, nanti mati kat atas Masa mengelilingi tu firm lah. Grip, tarik, tapi tak bukan tarik. Tarik just. Tarik, tapi bukan tarik. Better. Sekarang ni pergi bawa main dulu, pergi wrestling dia dulu. Nampak dia ngantuk lah. Ni budak dia tak nak makan pula. Tak layan. Jalan. Hei. Hidung. Carilah apa saja objek yang keras seperti kayu. Pukul bagian hidung buaya itu dengan sekuat-kuat hati. Tunjuk kelulukan mata buaya untuk melepaskan. Hai semua kat bawah, kita akan bagi makan si Black. Kalau nak tengok, boleh tengok dekat sini. Masih ada ruang lagi, jom. Nak saya pusing? Saya cuba pusing dulu. Like.
Hai, bos. Okey. Oh, ngantuk lagi ya. Tak cukup tidur. Kita tukar warrior sebab malam tadi tidur lambat. Dia main game banyak malam tadi. Jadi dia ngantuk lagi. Kita dari mana? Warrior Seremban, terima kasih. Warrior Seremban. Jangan. Bila dia sebelah. Tak boleh. Pencin. Sabar. Saya ada bang, saya ada. Jangan risau. Okey, siapa nak bagi buaya makan? Jom datang ke depan. Dapatkan nombor giliran. Harimau number 1. Let's go. Number 1. Ya, stay inside. Duduk tempat sejuk dulu. Number 1. Okay, next. Popo. No. Nombor 3, duduk dalam. Next. Boy, let's go. 1 lagi. Come on lah. Masuk. Uncle ada lagi 3. Awak nak? Sambil pegang dia boleh ke? Tak boleh. Bos, kena. Nanti ajak ayah. Okey, duduk dulu kejap lagi taklimat. Okey. Yes. Mak dan bapak buayanya. Boleh lah satu tapi tak Satu. boleh buat kiss Tak boleh buat kiss. Boleh buat kiss, cubalah. Tak boleh dokong, tak boleh letak tak timbul lagi. okey. Ya, mari. Ada pun. Mari. Laju sikit bang. Amboi. Okey, masuk situ. Boleh pinjam sekejap. Oh, tukar dalam nombor 1 lah. Pandai. Okey, mari dekat sikit. Saya nak cakap. Simple and short. Kita buat ringkas je. Panas ni kan. Setiap nombor akan diberi satu umpan. Satu ayam. Setiap ayam bolehlah guna untuk dipancing. Azra tunggu Uncle panggil, okey? Nombor 11. Kakaknya? Tak nak. Okey, duduk sini, teman adik. Right? Mari. Yang korang tengok daripada jauh macam nak makan aku buat apa. Cakaplah nak bagi buaya makan. Tunggu nombor Okey. Korang. Tahu. Tak apa, kau korbankan dia seorang je. Nak tengok. Assalamualaikum. Ringkas, kita tengah bagi makan buaya. Ada nombor balance untuk bagi makan. Ada tak berminat nak bawa budak bagi makan buaya ke? Ataupun nak tengok dulu? Tengok dulu kan rasa nak cari saya. Ni baru betul buaya. Standby dekat kau. Okey bagi. Okey, kau korbankan dia je. Okey, minta maaf yang tu korban. Dah fikir masak-masak dah. Berkorban sama-sama. Okey, 2 jalan sekali. Kau dah sedia dah untuk dikorbankan. Last. Settle. Kalau awak dapat pancing buaya tu, awak bawa dia keluar terus. Nanti buaya tu awak bawa balik tau. Cakap mama nak jaga kat rumah. Boleh. Wah, kau dari mana? Buaya KL. Alhamdulillah. Buaya. Terima kasih bang. 3.5 je lagi. Bagi makan kawan-kawan. Okey. Tak plan pun nak datang sini. Macam ada abang kot kat sini. Hanya buaya kena buaya. Alhamdulillah. Tak plan pun mesti sampai punya. Let's go. Dari Pahang Buaya Pahang. Yang nombor 2 macam ni. Cik, terima kasih. Tengok buaya nak cari bambuya. Target hari ni. 3.5 kita bagi makan buaya sama-sama. Dekat mana? Kolam biru. Kita boleh lompat-lompat je lagi. Hai awak. Hai. Oh, kesian dia panas je. Ambil gambar biasa buat macam mana nak? Peace. Mini lah. Yeah. Bang boleh tanya, buaya sini 2 tempat saja. Ya, sini dengan itu kolam tu semua buaya. Ni orange, red, blue, brown. Itu semua krokodil lah. Okey. Ada buaya yang hunchback dunia. Ada. Mana? Kolam warna brown number 7. Just up there. Okey, thank you. Okay, welcome. Assalamualaikum anak-anak. Bapak buaya, mak buaya. Pukul 3.30 je kita ada bagi buaya makan. Bawa budak-budak ni sekali boleh? Kolam warna biru. Boleh? Okey. Saya tengok abang kat live. Terima kasih. Balik kerja. Terima kasih. 3.30 je lagi. Santai-santai dulu. Nanti tunggu bawah Terima kasih. Hai, bapaknya, maknya nak balik ke? Belum lagi kan? Pukul 3.30 ada show buaya. Kolam nombor 5 warna biru. Pukul 3.30. Turun bawah ni nanti belok kiri. 3.30. Sekarang jalan dulu ya. Terima kasih. Sama. Later on 3.30 we have a crocodile finish show. Okay. Pool number 5 the blue colour. Okay, thank you. Hai bapaknya, maknya. Kejap lagi ada bagi buaya makan. Jom. Pukul 3.30. 3.30 kolam warna biru nombor 5. Terima kasih.
Bapak buaya pun ada. Cantik. Mak buaya, pak buaya. Kejap lagi pukul 3.30 kita ada bagi makan buaya. Bagi makan. Kita boleh bagi makan. Boleh. Anak-anak semua. Maknya, bapaknya boleh bagi makan. Jadi makanan boleh. Pukul 3.30 kolam warna biru. Nombor 5. Belah sana bawah ni je. Baik. Okey, selamat bercuti. Ambil gambar. Jom. Tak Boleh, apa. boleh ya? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Budak ni saya ambil gambar je. Sorry. Buaya pencen. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf cik gurau je, gurau. Pukul 3 dekat 3:10 minit. Angka tengah cuci kolam dak cium. Dia ni selalu buat perangai. Sekarang dia tak duduk kat bilik, dia duduk kat luar. Kau tengok. Dah menyusahkan orang nak buat kerja. Alamak. Dia datang. Dia datang tu kena keluar. Tutup paip. Bawa getah keluar. Okey. Alamak, tinggi ya, banyak dah. Alamak. Jangan datang. Lajunya. Sabar buaya. Okey, sekarang ni dak cium dekat dalam. Aku nak cuci kolam dia dan aku kena tutup pintu ni cepat-cepat. Okey, ready. Tutup terus. Okay, lock. Okay, selesai. So, kita dah kurung dia. Tinggal Kak Tam dengan Kak Mas saja. Dek Liah dalam sana. Cium, kau duduk dalam ni. Aku nak masuk kolam. Jangan bikin kacau. Jom bagi buaya makan. Silakan duduk tempat geduk dulu. Tunggu saya kejap lagi. Silakan duduk tempat geduk dulu. Awak nak princess? Ya. Ya, awaknya, buayanya duduk tempat. Mamanya kena tolong. Ayah dia. Ayah dia. Tapi dia tak boleh di atas tembok, dia di dekat atas platform mati. Boleh lah. Lama. Tak ada, sekejap je. Okey, Mak. Boleh. 13 silakan duduk dalam. Dia Papanya. Papa buaya. Cuba satu. Silakan. Okey. Boleh. Baik, kita akan bagi makan kat platform yang disediakan. Okey, sekarang ni boy saya ada masalah. Dia tengah merajuk. Kemungkinan kita tengah bagi makan, tiba-tiba dia merajuk, kita kena pindah tempat lain. Boy ni memang macam tu. Kita tak buat salah pun dia merajuk. Apa senyum-senyum? Macam pernah merajuk je semua ni. Tiga, empat, enam. 346. Dapat. Oh, marah. Oh, ni kan lagi. 75. Baik. Banyak rahang, lebar rahang. Ni. 34. Dapat 34 lebar rahang. Panjang badan, lebar badan. Panjang ekor, tebal ekor. 94 dapat. 81. 181. 80. Okay, next. Tak, dia daripada tengah perut ke tengah perut. Op. Mata. Kain, tadi kita ada kain.
Wah. 83. Lebar ekor. Tebal ekor. Dekat pangkal. Daripada lantai sampai atas. Lebih ni kan? Ya tuan. 28. 28 dapat. Turun. Dengan lafaz bismillah. Pakai selong ni. Bismillah. Angkat kepala. Dengan ini saya mengumumkan jantan. Pune. Ada. Tuan, saya minta izin nak duduk ya. Ya, boleh. Duduk. Bismillah. Jaga, dia sakit jangan. Kawan-kawan, standby. Jaga. Kan. Baru berani ni ni. Standby jarum masuk. 1 2 Okey. Dapat. Okey. Alhamdulillah. Saya dah bangun. Boleh sudah bobo sudah. Angkat ni. Kita lari atas lah. Lari atas. Muncung baik. Boleh. Okey, berapa orang tu? Ada pisau. Ada, saya ada. Kalau tali tu kan saya boleh tahu. Baik. Tali ni tuan ya? Tak. Dia tali muncung. Tali muncung ni tali atas. Manuk kat atas ni. Yang tu yang ni atas. So ni okey. Okey, duduk. Lain. Bagi. 1 2 3. Okey. Belakang buka dulu boleh kaki. Mulut last. Kaki. Okey. Depan sudah. Belum. Tali belum buka. Tali buka tekan saja. Tak gigit tau. Muncung sudah separuh. Belakang buka. Ni belakang. Ni nak potong ke? Boleh potong. Depan jauh belakang. Ya. Masih, bagi kata-kata masih. Oh, lari. Okey, buka. Sudah buka habis. Oh, pasal lari. Hari ni kita mau pergi mana, Tam? Apa bikin? Bikin nak angkat buaya. Angkat buaya ini hari sama hitam. Kamurbai. Hari ni 9 orang ada pergi sana. Ada angka bawa balik 2 ekor. Jantan mari. Ulah. Doa. Ini nanti dulu. Ini kecil angkat dulu, jaring. Kiraan 3 baru lari tau. Ya? Belum. Sabar. Saya cakap baru lari ya. Sabar. 1 2 3.
Satu, dua, tiga. Okey. Jangan tinggal solat. Okey, bye. Okey, bye-bye sayang. Dua, tiga. Oh. Tak, aku belakang skip lagi boleh? Boleh.